Hai, 안녕하세요. 저는 파티입니다. 반갑습니다. 안녕. Okay guys, so hari ni 25 bulan 5 pukul 7.50. Kita orang ada kelas ibu dan bapa. Kelas di mana ibu bapa ya bocah-bocah. Dia kan mandikan baby, cara menyusu baby. Saya tak bocah. Saya dah pernah, sebab saya dah pernah mengasuh baby sebelum ni, dan adik saya kecil-kecil tu pun saya yang jaga. So yang ni ya bocah. Ni bapak dia bocah ni. Bapak dia bocah, bapak dia macam lemah, takut tak pergi mandi anak kan. Jangan juga mama. Mama boleh mandikan anak. Semua dari mama. Jadinya kita kena bawa Aiman pergi kelas. Bawa dia pergi kelas. Sambil-sambil tu saya tengah breakfast, makan apa, egg tart. Dia tak makan sebab dia tak suka. So jangan komplain kenapa muka saya gemuk. Sebab mengandung kan? Mengandung kan? Gemuk nak yang muka saya? Tak, sebab baby boy. So guys, jom kita nak tempat tu sekejap je kan? Berapa minit yang dari sini? 10 minit. Ya, sejam kita pergi. Sebab pukul 8 dia dah daftar. So jom, let's go. Kita dah sampai kat tempat tu. Salam. Sekarang ni Fatin dekat dalam ni dah. Saya duduk depan sekali. Saya ingat kat belakang boleh lah buat video. Dia duduk depan sekali pula. Ramailah kena saya kat sini. Kita orang nak buat kelas. Aiman dah ready ke? Ready? Aiman ready yang? Ready tu. Ya ke yang? Nama anak apa yang? Sebab boy tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Dia mengharap betul. Doa lah ya. Kita ada satu kertas kena tulis nama anak atau nama pasangan lah. Sampai tak ada nama anak lagi. Jadi tulis nama pasangan saja. So, yeah. Kita dah makan. Kita dah habis 2 session. NT scan dengan pasal baby lah. Untuk planning tidak ke makanannya. Tidak. Tak malu kau kahwin dengan I? Tak malu kau kahwin dengan I? Kalau boleh lagi salim. Kita akan belajar cara-cara nak pump ataupun nak susukan baby. Anak. Kejap aku ada tadi besar. Kalau semua dah ready, tenangkan diri. Aku baru pasal ada tadi pusat guys. Sumpah. Ambil tempat yang selesa. Terkejut aku tadi. Kalau teori anak tadi jalan. Buka je tempoh sekolah. Ngantuk sikit. Ni Aiman akan jaga. Aiman jaga anak. Aiman yang jaga. Kita ni cari jaga anak. Okey, Dia kata kau ada bocah. Masa lagi saya menjemput Puan Nurhaiza binti Muhammad. Masa ada tadi pusat ni gila. Inilah masanya. Okey. Ini tadi untuk apa? Untuk merangsang hormon oksitosin. Daripada hujung pangkal ni bawa ke bawah. Sampai ke bahu. Untuk melegakan ketegangan leher dan bahu isteri. Lepas tu tekan pusing. Ni. Kalau dekat rumah, ibu tujuan sebenarnya baby ni kita letakkan dekat dada ibu supaya dia lebih tenang. Bila dia duduk mendengar degupan jantung siapa ni? Macam lady ke? Tu macam mana? Satu untuk Lady ke mana? mengekalkan suhu badan anak. Anak ni bila dia Pegang tangan ke perut dia? Tangan ke atas sikit. Okey, sebelah yang kat sini di samping punggung dia, sebelah ni kita hold dekat hujung. Tangan dekat punggung, tapi tangan yang hujung ni dekat dia punya pangkal peha. Sebab tu kita pegang sim. Jadi ni dia boleh jangan tersekat. Okey, boleh ya? Kalau awak bersalin operation, tak nak anak tindih dekat bahagian luka, buat posisi lagi betul-betul nak membedung ni.
buka. Kalau nak buka kena mandikan bayi kan. Itu saya bagi contoh untuk biarkan dia. Okey. Buka pampers. Tadi kan kita dah bersihkan najis. Okey. Tepilah. Okey. Okey, buka. Saja je nak uji mak lah ke tak nak buka pampers dia tu. Boleh. Tapi kalau lepas tu ambil kapas lagi satu, naik ke dahi. Ni laki aku. Macam tu kan. Biasa sekarang mandian bayi kan dia Keringkan. Keringkan yang kenyang. Faham tak? Sabunkan tangan dia. Kalau yang tak biasa kita boleh sabun dia di atas kita punya tempat perbaringan lah. Kenalah ajar kat sini. Ini keselamatan bayi. Okey? Okey, faham? Gelak. Ni kalau boleh sabun. Cepat Didi, mandikan anak Didi. Dia mesti boleh mandikan anaknya Didi. Yang kalau bayi sebenar nanti dia paksa huru hara dia. Okey, dapat? Enggak. Itu dah hari ketiga ataupun hari yang seterusnya dah nampak dia kering dan gelap dah. Dah hari pertama dia masih elok lagi, ni dah gelap. Ininya kita kena ambil ini, kita tengok sini dulu. Satu, buang. Ambil yang baru. Kita lepas ni yang baru. Kita buang, ambil yang baru. Yang kat bawah tapak Sapu. Kalau dia Sudah. kita boleh pakai Sapu. Sudah. Settle. penang kita kena bersihkan dia. Kita kena bersihkan dia sehari 2 kali dia cepat tanggung. Apa ni? Tengok lady tu. Tengok lady tu. Dari bersih ke kotor. Contoh ini kita potong pusat kan. Bila dia masih awal lagi, dia masih tak hitam, maksudnya ke atas ni adalah bersih. Tahu sebab apa kita cuci dari bersih ke kotor? Maksudnya ada jangkitan lah. Sebab bila kita dari bersih ke kotor, kita dari bersih, kita tak akan jangkitan sebab yang kat bawah memang dah kotor. Bila kita buat dari bawah, dari kotor ke atas, kita akan jangkitan semua. Jadi dari bawah sampai ke atas kotor. Jadi dia mula berjangkit sebab pusat bayi adalah sensitif sangat. Sekali je. Ambil kapas yang keluar. Yang itu dah buang. Ambil baru. Buang. Atas juga ke bawah. Kena basah spirit kat bawah. Daripada atas ni. Bersihkan pusat-pusat tadi. Sekali je. Sekali je. Tapi Buang, ambil yang baru. kalau tali pusat yang kat bawah tu kotor sangat. Kalau macam ni juga. Jadi kau belakang. Depan belakang. Ni betul saya kata sini. Boleh? Semua boleh tak? Boleh. Dapat ya? Faham ya? Faham je guys? Faham guys? Ilmu guys? Ambil ni. Nampak tak? Sebelah sini. Tak ada. Nampak ya? Mana-mana yang selesa. Cik selesa kanan ke kiri ke kanan ke. Kalau boleh kat bawah. Saya kau kepik-kepik kan dia bodoh. Kau tekak muka dia buat apa? Jom angkat dia. Angkat kejap lah, angkat kejap. Dulu. Angkat satu. Bawah sikit, jangan yang tekainya. Bapak kau tarik sana sikit. Dah dua-dua tangan yang satu kenapa? Tak payah, kat sini. Ni. Sini, letak sana satu je. Lepas tu daripada ni kalau tak nak ni, yang ni atas ke kuat, yang atas tu pusing kat belakang. Tangan ni kalau boleh kita tak bagi gerak kan. Ni bayi masih boleh menendang kan. Kalau nak betul-betul kemas supaya dia tak keluar jari dia, tangan dia, bayi dia akan pandai keluar sendiri. macam tu bukan yang angkat tadi. Kita Tapi kat abang macam saya beli yang instant tu. Sama juga. Beli yang macam Lekat yang oh lekat. lekat boleh kan kalau boleh masuk boleh yang pusingkan je dia boleh lekat. Sama je. tapi kalau bayi tak cukup kalau kecil macam ni. Kalau lekat tu asal ujung je kan dia punya lekat. Tak pasti. Ada lagi yang tak Boleh faham. juga ya. Dukung. Macam ni dukung nak? Macam ni dukung nak? Maksudnya dia kemas, jadi tangan dia tu tak keluar. Jangan lah anak aku. Okey, lawan dia.
Angkat tangan dulu yang. Kena cuba ya. Bestie. Okey. Bawah. Ini kita suka-suka je. Forever. Tutup. Boleh tak kita angkat semua? Sian orang macam takut-takut dia ada air. Air nak tolong tak tolong? Angkat besen. Angkat besen. Tak, sebab dia orang nak membedung ni. Okay, practice. Okey. Macam mana? Lepas tu? Salah tu lah kat tadi. Tak payah lipat ni. Lipat macam ni tu je. Ni, pegang ni. Tarik nak atas sini dulu sayang. Dia nak oning. Dia nak oning juga. Oning tak payah. A few moments later. Kaki tu bagi kemas. Ya Allah, bapak aku sabut dengan air macam ni. Dia buat. Nampak tu. Ya Allah. Aku tak tahu dah bapak aku. Siapa boleh beli? Macam ni. Ni kalau ada lebih, biasa boleh ajak semua. Ada perempuan ada. Kalau macam tu tak perempuan lah. The next day. Kita orang menang. Kau menang. Kita dapat cabutan bertuah. Sebab kita kan kita orang bertuah. Terpilih menjadi peserta yang bertuah. Banyak tuah Alhamdulillah ya Allah. Pasangan paling romantik. Pasangan yang paling sporting. Pasangan yang paling lah orang kata tadi kan. Ni kita orang dapat ada ni tu lah. So kita nak unboxing. Tadi kalau tengoklah macam mana Aiman membendungkan anak dia. Kita ada satu lagi bag yang dia bagi gift. Yang dia dapat gift. Ni kita dapat gift ada dua. Satu dalam ni, satu ni. Jadi kita buka, kita buka yang hadiah ni dulu. Apa dalam ni ada. Saya tak sangka. Saya bukan saya nak mengharapkan saya menang pun. Sebab saya rasa ada Aiman dia tak ada, dia punya banyak diam. Dia banyak diam. Dia macam malu. Kau macam bawa diam. Kau pergi kan. Okay. So, kita buka yang betul. Wah! Kita ada ni. Untuk apa? Letak susu. Okay. Letak susu. Nampak ni guys. So cute. And then oh my god. Kita ada Stocking baby. Tu tisu lagi. Tisu basah. Untuk lap bontot. Tak lah. Apa pula kita kena nak awal. Basuh last. Apa teka? Ni bunyi dia macam ni. Apa cuba teka? Kepan. Ni. Apa? Susu. Betul. Susu. Newborn ke? Newborn ya? Ya. Newborn sampai 12 bulan. So newborn boleh minum. Nanti kita cubalah kan. Bagi kan. Kok dia nak lah susu ni. Tapi dia nak susu mak dia nanti kan. Kita ada next. Ada apa lagi dalam beg ni? Ni. Nah, dah. Dalam beg ni kita ada botol susu. Yes. Kita ada botol susu. Botol susu ni untuk apa tau yang? Ni tak ada ni tau. Boleh buka lah rupanya. Ni untuk macam saya nak sedapan susu kan. Ni kita simpan dalam bapa ang ni. Tunjuk kat diorang. Ya Allah. Boleh tambah. Lepas tu ada Bab tisu. So apa lagi tu? Pampers. Ni pampers. Kita ada pampers baby. Okay, dalam ni pula kita ada sijil. Sijil yang mengesahkan saya dengan Aiman sudah pergi kursus. Bukan kursus kahwin dah pergi, kursus menjadi ibu bapa pun dah pergi. Kita ada kalender. What is that? Detol. Oh, kita ada ni lagi dah. Wah, kita dapat stand. Ni boleh bagi Baki sebab Baki akan buat jejek. Yang Baki kan ni untuk Baki. Baki boleh buat live. So
So itu sajalah hadiah-hadiah yang kami dapat. Kita tak boleh nak buat video panjang-panjang sebab kan kat sana dia cakap banyak. Dia banyak ceramah. Ujung-ujung sikit baru dia ada aktiviti. Itu sajalah untuk konten hari ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Kita jumpa pada next content. Kita akan next content maybe barang baby. So stay tune guys. Bye. Bye-bye baby. Bye. Aku tengah cakap dia tengok buat itu buat ini. Aku tak tahu. Bye-bye. Bye guys.